Hai. Ni hari kedua kami dekat Pulau Tioman. Breakfast ni je. Sebab apa tak, I pun tak ingat lah. Sudah tu kami geraklah pergi Jom Adventure Dive Center. Sampai-sampai je terus letak BCD. Kitanya nak pergi menyelam. Lambatlah Nana ni bu. Okey, jom kita pergi sebelah kejap sebab ada benda baru nak belajar. Tada! Ni nama dia Dive Computer untuk check berapa kedalaman kita dalam air. Semalamnya, cara I bernafas dalam air tak berapa nak betul. So our instructor, teacher I, suruh I practice my breathing first. Dengan nana-nana sekali. Bukan bernafas je tak betul. Kayuh pun tak betul juga. Hai. That's why lah practice juga yang tu. Kami ni sebenarnya tengah tunggu angin reda sikit sebab kuat pula masa ni. Kitanya dah lah beginner. So borak-borak je dulu. Last our instructor angkut kita orang bawa jalan-jalan pusing Pulau Tioman ni dulu. Ush, kitanya excited betul. Seronoknya yang dekat belakang tu. Woi, dia punya view buat I rasa tak nak balik siut. Cantik gila dengan birunya. Rempit lah. Saja suruh Nana rempit sekali no. Tu dia, ada rempit. Oh, nak lawan. So, ni lah berjaya. Mampu lalu je. Nana. Uish, makin mencabar jalan ni. Nak terjatuh kitanya. Yeay, sampai pun. Asal macam orang takut lah. Macam orang kena sumpah. Dah sampai. Uish, thank you. Kita orang nak pergi tengok penyu. Comelnya. Oh, inilah tempat diorang peram telur. Kawasan ni lah penyu selalu naik. Okey dah, jom gerak. Kita pergi makan dulu. You bawa I cover. Lepas tu baru balik Jom Adventure semula. Now kita belajar cara tengok kompas dalam air. Untuk menuju ke mana Nana? Hati. Yang ni our another instructor, Nurin. Yay, finally boleh siap-siap untuk turun dah. Let's go. Dia jadi benten. Tada, tengoklah ni. I nak try rentas bendala ni. Tersekat pula. Tak guna, drop terus aura I. Tak apa, kita kasih farm balik. Seronok jalan-jalan dalam air. Sampailah tiba-tiba kena follow apa instructor suruh. Tolong! Woi, power siap I. So, apa yang kita belajar dekat darat tadi kena try pula dalam air. Now dah pro sikit lah untuk aura farming dalam air. Asal leher, leher. Naik je atas, no. Kena siap jari I masa pegang tali. Now kita naik balik untuk rest. Lepas tu get ready for second dive. Kita masuk air balik tengok kapal karam. I sumpah tak kisah apa yang ada dekat keliling I tengah seronok berenang. Habis je dive, my hair is not herring anymore. Duduk dalam air pun sunburn, murung je. Oh, nice lah the sky. Petang tu kita orang lepak tempat biasa. To the view. And malam tu pula kita orang pergi dinner dengan our instructors. Tada! Buyo, ada fire show. Aduh, Nana ni famous sangat lah. Okay dah, balik-balik. Stay tuned for part 3 sebab yang tu hari paling best sekali. Bye!